Lupakan Lamine Yamal. Inilah 5 pemain muda yang berpotensi menjadi bintang Piala Dunia 2026. Guys, Piala Dunia ni ibarat pentas untuk bintang-bintang baru menyela. Daripada Kylian Mbappe pada tahun 2018 hinggalah Jude Bellingham dan Jamal Musiala 4 tahun yang lepas. Setiap edisi pasti memperkenalkan nama yang sebelum ni hanya dikenali oleh peminat bola sepak tegak. Untuk Piala Dunia 2026 terdapat 5 pemain muda yang berpotensi meledak dan menjadi bualan seluruh dunia. Kita start dengan yang pertama, Nico Paz dari Argentina. Pemain berumur 21 tahun ini ialah seorang attacking midfield dari Akademi Real Madrid dan kini main untuk Como di Serie A. Musim ini saja guys, dia menjaringkan 14 gol dan memberi 7 assist untuk Como. Nico memiliki profil pemain tengah moden yang semakin sukar untuk dicari. Dia mempunyai kawalan bola yang elegan, kreativiti tinggi dan juga versatile. Member boleh main sebagai 8, 10 atau kat sayap. Kelebihan utama Nico Paz ialah ketenangannya. Walaupun masih muda, cara dia membaca permainan seolah-olah pemain yang sudah bermain 10 tahun di peringkat yang tinggi. Sampai ada yang cakap dia boleh menjadi successor Messi di midfield Argentina. Seterusnya, Luka Viskovic dari Croatia. Croatia sentiasa melahirkan pemain berbakat dan Viskovic mungkin bakal menjadi pertahanan elit generasi seterusnya. Walaupun hanya berusia 19 tahun, Viskovic sudah menembusi skuad senior Croatia dan dia juga menikmati musim Bundesliga yang sangat cemerlang bersama Hamburger SV. FIFA sendiri menyifatkan dia antara pertahanan muda yang berpotensi dan menjanjikan di Europe. Ketinggian Viskovic guys melebihi 1.9 meter dan sangat dominan dalam perebutan bola udara. Dia juga confident membawa bola keluar dari kawasan pertahanan dan mempunyai ciri-ciri ball playing centre back modern macam Vardiol. Masa defense set piece memang solid gila. Yang ketiga ialah pemain berusia 21 tahun dari Turki. Kenan Yildiz antara pemain muda yang paling seronok untuk ditonton ketika ini. Bintang muda Juventus ini mempunyai gaya permainan yang menggabungkan kreativiti, teknik dan juga keberanian. Musim lepas dia telah menjaringkan 10 gol dan memberi 6 assist untuk Juventus. Serius, Yildiz ni memang matang gila untuk umur dia. Kekuatan utama Yildiz ialah dribbling yang sangat lancar, boleh main di beberapa posisi serangan dan sangat confident serta sering menghasilkan momen magic. Ramai pemerhati melihat Yildiz sebagai wajah baru bola sepak Turki dan boleh mengangkat mereka ke tahap yang lebih tinggi. Next ialah pemain muda yang jadi masyhur setelah dikaitkan dengan Manchester United. Kita yang merisik dia dulu sebelum Liverpool menunjukkan minat guys. Tak lain tak bukan Yan Diomande dari Ivory Coast, kawan baik Amad Diallo. Inilah dark horse sebenar dalam senarai ini. Ramai peminat biasa mungkin belum mengenali Yan Diomande, tapi klub-klub besar Eropah sudah mula memerhatikannya. Pemain sayap Ivory Coast ni yang berumur 19 tahun telah memenangi anugerah Rookie of the Year Bundesliga selepas merekodkan 13 gol dan 10 bantuan jaringan bersama RB Leipzig musim yang lepas. Diomande mempunyai kelajuan yang menakutkan dan sangat padu apabila dribble one on one. Dia jenis flare winger yang berani mengambil risiko dan boleh mencipta peluang daripada situasi yang kelihatan mustahil. Diomande sering dibandingkan dengan generasi baru pemain sayap moden yang boleh mengubah perlawanan dalam satu sentuhan atau satu larian. Dan last kali, favourite abang Endrick atau dikenali sebagai Bobby oleh member-member dia kat Real Madrid. Striker padu ni yang berumur 19 tahun dibeli dari Palmares oleh Real Madrid. Disebabkan kurang digunakan oleh Xabi Alonso, Endrick telah pergi on loan kat Lyon di mana dia menghidupkan kembali potensinya. Walaupun masih muda, Endrick menunjukkan naluri penjaring yang luar biasa dan tidak takut beraksi di pentas yang besar. Baru-baru ini dia juga menjaringkan gol kemenangan Brazil dalam aksi pemanas badan terakhir menjelang Piala Dunia. Kekuatan utama Endrick ialah penyudah kaki kiri dia yang sangat tajam dan juga off the ball movement dia yang sangat bijak. Endrick juga agresif menekan pertahanan lawan dan mempunyai mentality big game player. Itulah 5 pemain muda berpotensi yang korang patut ambil perhatian di Piala Dunia ini. Adakah abang tertinggal nama pemain muda lain yang juga power? Tinggalkan kat komen di bawah. Jangan lupa like dan subscribe. Seperti biasa, apa benda ni weh?